mati sekarang ni. Kalau dia mati, dah satu kerja pula nak kena beragak lah. Dia ke bumi dekat makam pahlawan lah. Kau gila ke apa? Jangan. Kita nak dia jatuh dengan dahsyat. Kejatuhan yang dahsyat, kemaluan yang memalukan. Lepas tu kalau dia mati, matilah. Tapi kalau sekarang dia mati ni, dah satu kerja pula tahu orang ni. Kau ingat senang ke? Habis media-media seluruh dunia akan cover Anwar Ibrahim Pemalah. Dan saya lihat dalam politik rasuah berlaku merata-rata tempat. Why can't they think about it? Mabuk kuasa sanggup melakukan perbuatan, membeli sana, mengugut orang ini. Mengugut, itu rasuah nama dia. Adalah maruah diri sikit. Saya berusaha ni nak membersihkan pasukan ini. Nak mengembalikan martabatnya. Tetapi saya tengok di luarnya, politik hancur. Dengan alamat amalan-amalan yang jelas. Saya minta SPRM masuk. Ambil tindakan. Jangan takut. Sickening, you know. Dah lama dah rakyat Malaysia ni dah muak dah tengok perbuatan. Sekejap katak lompat sana. Sekejap katak berbunyi sana. Apa tu? Ada unsur-unsur apa tu? Rasuah tu. Saya minta SPRM masuk. Siasat. Banyak lagi lah. Kita macam sama mana lagi. Boleh wujud katak di sini, wujud bekas katak di sana. Ketua Polis Badoh Tan Sri Badoh memberikan satu gambaran yang tidak baik seolah-olah dalam kita dengar lagi dia punya suara. Pergi Sabah. Tiba-tiba kan dah seorang mengaku nak lompat. Cuba SPRM siasat benda-benda macam ni. Jangan saya yang nak menyiasat. Saya bagi itulah, saya kata komen yang apa ni, yang pedas lah. Tapi inilah berlaku. Yang saya takut ni besok akan berlaku lah. Mana PDRM ni akan digunakan untuk nak serve dia punya political interest dia. Kita faham apa yang berlaku dalam negara ni. Negara ni rosak sebab orang politik. Sama ada kau setuju tak setuju, negara ni rosak sebab orang politik. Dan apa yang Tan Sri Badoh bagi tahu tu, mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Pasukan polis digunakan untuk mereka berlaku. Dan sebab itu kalau kita tengok hari ni, ramai lagi rakyat yang tak berhenti bercakap, yang mempertikaikan kenapa Tan Sri Ayub Khan tak dilantik sebagai Ketua Polis Negara. Betul? Tan Sri ramai Ayub lagi cakap, sehingga dah bila tak berhenti. Rakyat question mark, bertanya, apa dah jadi? Kenapa bukan Tan Sri Ayub Khan? Kenapa bukan Ayub Khan? Jadi inilah yang berlaku. That's why tadi Tan Sri Badoh bagi tahu. Mereka digunakan untuk kepentingan mereka. Dan saya nak ingatkan kepada pegawai polis, anggota polis, jangan dipergunakan lagi oleh politikus. Bermakna kalau ada arahan yang datang daripada politikus, kena tolak. Dia nak buang kau kerja tak boleh. Mana boleh dia buang kau kerja? Papa Gomo kata kalau dapat arahan politikus buang. Hari itu kita 12 orang kena tangkap di Syaki, katanya kita penyokong penganas. Ini Bapak Gomo bodoh bangau betul. Dia kata kita penganas. Kita sokong penganas. Ini syaitan, ini salah satu syaitan kita tahu. Salah satu syaitan Papa Gomo termasuk Lokman. Semuanya kata kita penganas. Mereka digunakan. Padahal saya tak pernah sokong siapa pun. Saya tidak tahu apa arti penganas masa itu. Kami tidak tahu siapa yang penganas itu. Tahu tak? Tapi saya seorang yang bosku, saya seorang sokong penuh bosku. Dapat arahan, Ayub Khan dapat arahan daripada siapa? Kenapa ditangkap saya? Kenapa dibebaskan tanpa itu? So sampai sekarang saya jadi mangsa. Datuk Ayub Khan lah. Datuk Ayub Khan lah masa itu. Bagaimana boleh jadi ketua polis? Bagaimana dia telah mangsakan kita? 12 orang. Dia tahan. Dia mangsakan. Sampai sekarang kita tak ada bebas. Kita punya rekod dalam sosmed. Ini Bapak Gomo bodoh, bangau, cakap pandai. Polis guna tengok. Ya, diganti. Tapi rakyat tak puas hati. Jadi bila rakyat tak puas hati, kena jawab lah. Begitulah dengan semalam. Kan? Rakaman lagi satu ada. Bapak Gomo kata polis sering digunakan oleh siapa? Pemimpin-pemimpin politikus tu. Dia berani dedakan. Dia salah bekerja untuk semua pemimpin-pemimpin politik. Apa dia harah dia buat. Apa yang dia harah dia buat. Dia gunakan cyber. Dia gunakan sosial media. Semua rakamannya ada.
Masa tu mereka menggunakan cyber, semua sosial media, potongkan rakaman kita, editkan, dia menggunakan kita sebagai mangsa. Sekarang kata, sesat betul, sesat betul, sesat betul. Pelancau sesat betul. Sudah kasih jadi mangsa kita tahu. Jadi kita harap Ketua Negara dapat jawab dengan segera lah isu yang timbul lagi ni. Okay.